Okay, so video ni saya nak buat satu video khas special in case kalau korang ada plan nak pergi Tennoji Zoo, korang boleh tengok video ni. Okay, ini dia Tennoji Zoo. Tiket tu. Alright, so inilah zoo Tennoji. Okay, so inilah dalam dia. Zoo ni dia tak besar pun. Dia open space tadi. Sebelah tu highway. Belakang tu ada tower tadi. Tapi dia sejuk lah. Ramai kat orang hari ni. Tadi entrance dia senang sebenarnya, nak cari pun senang. Korang cari, kalau naik train turun sampai dekat Tennoji Station lah. Lepas tu boleh walking distance je, jalan kaki. Nanti masuk dia punya gate tadi dan boleh beli dia punya tiket. Tiket dia murah. Macam kita orang tadi beli untuk 4 orang, 3 kanak-kanak, 3 dewasa, 1 kanak-kanak. Total tadi berapa? 1,200 yen? Tak, 1,700. 1,700 yen. So yang kanak-kanak tu dia sehingga umur 15 tahun. Even yang ni pun consider, asalkan form 3 ke bawah, dia boleh dapat tiket kanak-kanak. Dia punya kawasan besar ni je. Ni entrance tadi, mana entrance? Ni, sini. So ni je lah dia punya kawasan. Ni dia punya ada construction. Okay, so yang ni dia area flamingo lah. Flamingo ni dia berasal daripada Amerika Selatan. So yang ni dia ada 2 lah, satu Caribbean flamingo, satu lagi Chilean flamingo kat dalam. Warna dia cantik, dia macam warna pink. Okay, dalam zoo ni dia open macam ni, dia tak ada banyak pokok besar. Dia still nampak bangunan-bangunan kat luar. Tapi kalau datang musim sejuk, dia memang terasa sejuk lah. Ini dia, pokok dia pun tak berapa nak lebat. Okay, tandas pun ada kat sini. Dia punya signage pun comel. So ni area burung dekat sini. Ui, comelnya kepala dia. Ui. Grey crown crane. Crane bangau lah kan? Crane macam bangau punya spesies lah. Tapi kepala dia macam ada crown. Dia tengah tidur, nampak dia sorokkan kaki dan juga kepala. Tapi boleh diri stabil. Okay, dari sini pun boleh nampak Suten Kaku ni. Okay, ni kawasan reptile house. Dia masuk dalam satu rumah ni. Kalau tak tahan sejuk, bolehlah masuk dalam ni sekejap. Oi, besarnya. Ui. Kulit dia. Dekat lah. Kaki belakang tu, dia macam cakar pun di dalam. Dia. Miak ke mau? Apa dia yang kulit belakang itu? Mami. Ada biskit. Kura-kura. Ada bangka saja. Biawak. Tak heran. Ini biawak ni. Rosenberg monitor. Taulah sawa. Sawa batik kan? Ni tak ada, ada ni. Kenyan sandbar. Oh ni ular sawa kat Kenya. Kau tak ambil kerang. Kura-kura leher panjang. Okay, kat dalam ni ada satu kura-kura, tapi memang rupa dia sangat lain macam. Boleh nampak kat sini tu, 4 ekor dia panjang, ada paruh tajam lagi. Okay, ni nama dia alligator snapping turtle. Okay, reptile house ni daripada luar tadi nampak macam kecil je sebenarnya, tapi tak sangka dekat dalam dia besar. So memang nice lah dia punya dalam dia punya haiwan pun ada banyak macam-macam. Kat sini ikan pun ada, tadi buaya, ular,
biawak semua ada kat dalam ni. Kat luar ni ada hippo. Ni boleh nampak zebra sini. Belakang tu ada macam apa tu, antelope kot kalau. Di sini semua area African Savannah. Ni ada zirafah. Sini tempat duduk bawah tu. Tengah berehat. Dengan lipat. Macam labu je. Apa makan? Jangan sekali samakan dengan labu. Ini haina tau kan. Kat sini ada singa 2 ekor tengah tidur. So area sini memang semua haiwan-haiwan dari Afrika lah, daripada savana. Burung hering. Ni bukan yang makan orang, makan mayat, bangkai. Apa namanya? Hering yang makan bangkai. Yelah kalau orang kena siksa dia biarkan dia makan. So di sini semua macam haiwan macam rakun semua ada, tapi semua menyorok tengah tidur. Dia kan dia buat kakak tinggi. Oh ni panther, buat tengah baring dekat hammock. Sejuk kot. Ni Jaguar. jaguar. Ini makanan untuk harimau. Jaguar tadi ya. Si burung yang makan. Maybank. So, Maybank. kan boleh masuk dalam tu. Punya dia dekat resort sejuk, jadi dia nyorok dekat dalam. Ada apa sembah? Fox. Fox wolf. Ingat Taiping itu yang fox yang kecil. 2 ekor. Taiping kan dia ikan dia punya dia buat set dia macam hutan. Dari burung, burung hantu pun ada. Wah, dah tidur ni. Besar ni. Satrik. Oh, spectacle, pakai kacamata. Lapin kokopura. Ni burung raju udang besar. Siap bercampur lagi. Kita punya kali biru. Kita siap bercampur. Snow we all. Kat bawah pun ada seekor. Kan ada orang So dekat bawah ni ada capsule toys. Tapi yang ni versi teknologi zoom. Dia tak ada dekat luar lah. Special dekat dalam ni saja. Ada banyak pilihan. Gorilla dengan apa ni? Oh, jiraf. Saya bisa. Sama. sama pula. Bukan dia punya kedai lain-lain juga. Mami pun nak juga. Pusing. Kali hijau. Hijau ni kot. Oh, dapat lain. Ada. Oh, yang sini ada. Tinggal.
So inilah bendanya. Ni apa, zirafah. Ini apa? Oh ni bukan kiwi ke? Kiwi yang hijau tu tak tahu benda. Okay, zoo ni walaupun nampak kecil tapi sebenarnya dia besar. Dia ada banyak sebenarnya. Ni tu Southern Hemisphere House. So okay, kalau sejuk masuk dalam ni baru terasa hangat sikit. Dalam ni akan ada satu kelas macam ni. So haiwan dalam ni memang dia tak boleh sejuk rasanya. Oh ni spesies kapibara ke? Marah. Manalah sini merajuk ke? Siamang pun ada. Alah, siapa malu dengan makan. Okay, so area sini semua area monyet lah. Macam-macam jenis ada spesies. Okay, ni area chimpanzee. Kat atas tu. Bawah tu pada seekor. Tak tahu, tengok tulis apa. Ni area penguin. Ha? Excellent. Yun. Okay, macam biasa sebelum keluar ada dia punya kedai souvenir, gift shop. Dia macam-macam lah kat sini. Apa, sofa ada, magnet ada, kitchen ada, baju ada. Okay, sekarang dah exit, dah keluar dah daripada zoo. Biasa lagi zoo. Yes. Okay, so ni dia. So kalau korang datang Jepun, terperanjat dengan family lah, bawa anak, so boleh datang sini. Rasa zoo yang menarik. Macam-macam haiwan ada. Yang biasanya tak perlu walaupun dah jalan jauh.